Daripada korang beli PC mahal-mahal yang baru, takat korang nak buat kerja office je, baik kau beli refurbish. Lagi elok, lagi berbaloi, harga pun murah. Sini aku ada satu PC refurbish. Ni model apa ni? Lenovo ThinkCentre M90S SFF, pakai spek i5 10 Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro COA. Jadi kita ada banyak unit lagi, Mari aku ambil satu, aku tolong set up untuk korang. Okey, sini aku dah set up untuk korang. Ada seperti tadilah, i5 10 Gen, 8GB RAM, 512GB SSD. Ni front panel pun dia pakai 4 USB-A, 1 USB-C. Front panel untuk headphone jack lah. Dekat belakang ada 2 DP, 1 HDMI, 4 USB-A dengan Ethernet jack untuk LAN cable. Kelebihan SFF ni dia kecil sikit, dia macam kurus sikit, tak macam yang PC yang besar sikit tu dia makan ruang sikit. Salah satu kelebihan SFF ni, dia bukan setakat ada rubber feet dekat belah bawah je untuk stabilkan PC. Ada rubber feet kat belah bawah, dia ada kat belah tepi juga. Dia ada 4 side rubber feet ni. Tujuannya ialah korang boleh baringkan PC korang macam ni. Korang boleh baring, korang boleh letak monitor dekat atas, monitor ringan-ringan macam 22 inci ke bawah lah. Korang punya setup akan nampak lagi jimat ruang lah. Senang korang nak letak barang-barang yang lain ke, ataupun meja korang yang kecil ke, boleh letak macam ni, setup monitor dekat atas dia. So kalau korang berminat nak beli PC ni, korang boleh datang ke website kita ticomputer.co.my, ataupun dekat TikTok Shop pun ada juga. Kita baru-baru nak jual barang ni, minta tolong korang follow sekali ke, support kita ke, share ke, lagi baik lah. Kalau nak beli dekat Shopee Lazada pun ada juga, korang search saja TI Computer.